apabila 6 timbalan menteri tiba-tiba naik pangkat dan satu wajah baharu terus dilantik sebagai menteri penuh. Persoalannya, ini sekadar rombakan biasa atau sebenarnya satu isyarat politik yang jauh lebih besar? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan rombakan kabinet yang mencuri perhatian ramai. Bukan kerana jumlahnya sahaja, tetapi kerana corak pemilihan, 6 timbalan menteri dinaik pangkat dan satu muka baharu terus diberi kepercayaan sebagai menteri penuh. Saudara-saudara yang dihormati, antara yang menjadi tumpuan ialah pelantikan Dr. Muhammad Taufik Johari sebagai Menteri Belia dan Sukan menggantikan Hannah Yeoh. Ini satu keputusan yang memberi mesej jelas bahawa Anwar tidak sekadar mengekalkan status quo tetapi berani mencuba barisan baharu. Hadirin yang budiman, selain itu, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir kini memegang portfolio Menteri Ekonomi, satu jawatan kritikal yang sebelum ini dipegang oleh Rafizi Ramli. Pertukaran ini mengundang persoalan besar. Adakah Anwar mahu pendekatan ekonomi yang berbeza atau sekadar kesinambungan dengan wajah baru? Rakan-rakan penonton, nama-nama lain yang naik pangkat termasuk Ate Joseph Kurup, R. Ramanan, Dr. Noraini Ahmad, Mustafa Sakmud, dan Dr. Zulkifli Hasan. Kesemuanya kini memegang portfolio yang memberi kesan langsung kepada rakyat, alam sekitar, tenaga kerja, komoditi, hal ehwal agama, dan pembangunan wilayah. Saudara-saudari sekalian, persoalan paling besar ialah mengapa sekarang rombongan ini hadir ketika landscape politik masih belum benar-benar stabil, ekonomi global mencabar, dan tekanan terhadap kerajaan madani masih kuat dari pelbagai arah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara neutral, rombakan ini boleh dilihat sebagai usaha Perdana Menteri membina pasukan yang beliau lebih yakini. Namun dalam politik, setiap pelantikan sentiasa membawa tafsiran sama ada sebagai pengukuhan kuasa, penstrukturan semula dalaman, atau persediaan menghampiri cabaran lebih besar. Saudara-saudara yang dihormati, bagi rakyat pula, persoalan utama bukan siapa dilantik, tetapi apa hasilnya nanti. Adakah menteri baharu ini mampu menyelesaikan isu kos sara hidup, peluang pekerjaan, pembangunan belia dan kestabilan sosial? Hadirin yang budiman, kesimpulannya, rombakan kabinet ini bukan sekadar pertukaran kerusi, ia adalah cerminan hala tuju pentadbiran Anwar Ibrahim, sama ada langkah ini akan mengukuhkan kerajaan madani atau membuka ruang kritikan baharu. Semuanya bergantung kepada prestasi selepas ini. Jadi apakah pandangan anda tentang rombakan kabinet ini? Adakah 6 yang naik pangkat ini benar-benar pilihan tepat atau sekadar strategi politik? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Dan jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.